Halo guys, jadi jam dito pukul 5. Okay. Aku uji berjalai hari Taman Vision Hill tu ngagai Melehah. Okay. Oh, jalan kaki je. Baru dah 2 minit start. Okay. Jam dito pukul 5. Panas penuh perenciang. Kita nguji muai lemak kelalu buncit perut. Okey, kita cuba. Okay, dia tu ke benung limbas bak kawasan Vision Hill ke baru benung digagak orang. Okay. Dah siap, bila siap nak nemu lah. Okey. Dia tu aku dah keluari kawasan Vision Hill. Okey. Menuju ke Melehah niti jalan shortcut. Nanti jalan shortcut. Sebabas sikit. Nanti jalan shortcut tu. Okey. Kebun-kebun Cina. Okey, ni mai makan tut. Okey. Dah masuk kawasan hutan. Nyin Vision Hill tadi. Aku udah 9 minit ngejang dari rumah. Kereta agak mayuh lumayan tu guys. Mayuh ada hal. Salah kadang tidak ya laju. Okey. Harap kan ada ukur Cina lagi. Tapi bisa ukur Cina lah. Lak gagal ukur Cina lagi. Lak gagal ukur Cina. Oh, ni Vision Hill tadi. Kita benung niti jalan shortcut guys. Jatuh. Saya lagi. Mansa rumah Cina toke mosai. Toke lori, toke semen dito magang. Ndak ke depan. So sampai di top projek Vision Hill. Mesti kebun tidak ya dia. Kebun tidak ya. Macam lah. Okey. Okey guys, aku bisa manfaat situ rumah mewah. Yang satu ketika dulu satu masa lupa bisa kalaknya di misteri. Okey, nan mau bisa nak dia motor bisa beraku. Banyak taman sojana indah. Okey, lorong 15. Subak tu kalaknya di rumahnya ikan berparit guys. Tuman ngau selepia. Tak sekiannya. Ngau sudah dia tu. Beringgut jahit. Ini tuman no tu. Aku reto benung agak melintas kawasan hutan. Okey, menuju ke Melehah hari Taman Vision Hill tadi guys. Okey. Nak ke jauh dah. Aku berjalan baru 18 minit. 1 kilometer lebih dah. Okey. Baru 1 kilometer lebih. Saya ku datang Melehah din lagi kurang dalam 2 km kenya lah. Boleh mansang dalam 4 km. Saya ku lah. Okey, lagi medak Kita abres jam tu.
Aku baru melepas si jalan baru ke gagak orangnya. Detok udah masuk kawasan Melehah, detok baru orang 13. Okey. Nah, lama datang lah tu sah. Nah, lama dah datang lah. Enggak jauh dah. Okey, kita beralih pergi jalan sebelah. Bahaya. Naik pedak ke belakang. Okey, ni bandar Melehah, dah pedak. Okey guys. 2 km. Baru 75% komplit. Okey. Teknik ke jam ketuk lah. Perumahan Melehah guys. Okey, akhirnya aku sampai pasar Melehah. Okey. Pasar Melehah. Jalan Kampung Kolong 1. Dia berasa ya tadi tu guys. Nak jauh lah. Baru 2 km lebih guys. 2 km lebih aja. Hari Bison Hill tadi. Okey. Ayah. Okey, di tol lagi baru kita relax ni kat tempat lagi. Beli air dulu. Beli tu dulu guys. Dari pasar Melehah. Lagi aku lepak bas, stesen basnya lagi sebagai jalan. Lepak dia dulu baru aku jalan baru lagi. Aku bisa muda nemen-nemen ya budak-budak lepak dia. Okey. Honda Plus. Okey, kung laban Honda Plusnya tu yang jalan itu. Nurang jual sama, jual sayur. Tu suka tino make yang aku tak ada parai dan orang lampu stol. Nah, apalah. Tang layang sebagai kia aku dah. Layang kia. Okey, dito berasai selesa ke guys. Banyak motor lemah itu. Right. Orang pulai gawai mortai kucing tu. Biasanya orang Melehah tumpu. Hello guys, aku pulai baru ngagai Taman Bison Hill. Okey, dah aku ninggal ke pasar Melehah. Dah ngirup. Dah nyamai lagi tumbuh. Pulai baru sepanjang 2.4 km. Okey. Nyampau direnya. Okey. Berarti ulang alik 4 km lah. Boleh lah. Okey. Jalan aja pun. Okey. Let's go. Okey. Aku dah datang kawasan yang berdenai. Dah kat datang Bison Hill dan Bison Hill ujungnya. Okey. Aku shortcut ngejar itu lah hari nyuka malam. Okey, aku shortcut ngejar itu. Ya. Nampak gitu. Sendil madak bala budak punya main layang. Kayak nguluk sudah. Ada main layang lagi nanti. Benda ada kalau gagal. Ada kepatut ngena ginti. Tak ada guys. Hi guys.
Katina, Katina. Dia apa kak? Dari. Tuh kerja balabu. Apa namanya? Lepas. Ganda ya, ambil tali mang. Aduh. Nah, ikat alam kuat. Ya. Nabi hatanya. Ambil. Tanya nabi ya. Oh, ini nak. Nhìn dah. Alang lah ikat ambil.